tolong asing tempat tidur. Ni sunnah Nabi SAW. Ni perintah Allah. Allah suruh macam tu. Allah suruh dalam Islam, nak masuk bilik mak kena minta izin 2 waktu. Waktu mana? Sebelum zuhur, waktu tengah hari, dan selepas isyak. 2 waktu. Nak masuk kena minta izin. Ayah bagi baru boleh masuk, ayah tak bagi tak boleh masuk. Tahu pasal apa? Pasal 2 waktu tu waktu istirahat mak dengan ayah. Yang tu kepada anak yang belum balik. Anak yang dah balik, setiap waktu kena minta izin nak masuk bilik mak, bilik ayah. Kita tahu buat apa? Anak bukan minta izin masuk, anak duduk dalam bilik mak ayah. Sampai ke tahap ayah ni sampai kena mengalah. Orang lelaki-lelaki ni muslimat, dia pun bukan jenis duk komplain sangat. Biar pi ya. Lepas tu duk gaduh lah, suami saya tu duk dengan orang tu, lagi duk kata dengan orang ni. Tahu pasal apa? Pasal dia lost, dia dah kehilangan tumpuan dia waktu dia duduk di rumah. Dia nak dibelai, dia nak peluk, dia nak pegang, dan dia tak dapat. Pasal apa dia tak dapat? Sebab anak duduk sekali dengan mak dalam bilik. Ayah sekali nak pegang sikit, nak tengok lebih sikit, mak dia kata apa? Anak tu ada. Hati orang tua tu tidak macam ni. Melawak-melawak juga tuan-tuan. Benda ni benda penting. Kita tak perasan, kita selalu ambil ringan. Akhirnya apa jadi? Akhirnya keluarga tak jadi macam yang kita nak. Suami kita tak jadi, hubungan kita dengan suami kita tak jadi sama macam kita nak. Tuan-tuan, kasih sayang ni boleh pi sampai ketua. Kasih sayang ni dia boleh berbunga sampai ketua. Tuan-tuan jangan duk anggap bila sampai satu had kita dah tak ada kasih dah. Tak ada, dah makin tawak. Sampai ke tahap kita hidup ni suami isteri ni macam sekadar nak memenuhi tanggungjawab je. Dia isteri saya suami dia. Takat tu je. Tak. Dalam berkeluarga ni ada 3 benda. Mawaddah, rahmah, sakinah. Allah sebut dalam Quran, kita kahwin sebab nak dapat 3 benda ni. Sakinah, ketenangan. Rahmah, belas kasihan. Mawaddah, kasih sayang. Bukan sakat kasih sayang waktu first 10 years saja, 10 tahun pertama. Tak sampai tua. Itu sepatutnya ada dekat kita. Tapi kita tak ada. Tak pasal apa? Pasal anak-anak sepatutnya dipengerat kasih sayang. Tapi disebabkan kita salah faham dan kita letak salah duduk dia, akhirnya anak-anak tu jadi penyebab kita merenggang dengan isteri, dengan suami kita. Pasal apa Allah suruh asing tempat tidur? 10 tahun. Bahkan tak boleh tidur adik dengan kakak, adik lelaki, kakak perempuan. Tak boleh. Kena asing tempat tidur lah. Pasal apa? Ada hikmah dia terkandung dekat itu. Ikut je, pasti kita akan selamat.